Habis kita orang makan. Licin. Tak malu bagi orang lepas tu kau yang habiskan. Kau boleh makan. Kalau nak makan buah, tak payah tunggu musim. Lupa? Makan banyak-banyak. Puasnya. Satu hari, asyik makan buah, minum jus buah, makan aiskrim buah. Dan sekarang, makan buah dalam tin pula. Apa? Kita patut makan buah-bahan 5 kali dalam sehari. Sarapan kita minum jus buah. Waktu rehat, makan buah-bahan segar. Makan tengah hari pun sama. Petang makan aiskrim buah dan malam makan buah segar. Juga, buah-bahan jadikan makanan sampingan. Buah-buahan apa pun boleh. Jadi, akak kena... Banyak, cantik. Yalah, Ros. Kasih. Apa maknanya? Dengar tu, Kak. Boleh kan? Yelah. Betul. Opa pun kata buah-buahan tempatan banyak hasiat. Banyak kebaikan. Sebab tu kita orang suka makan. Kekayaan negara yang paling bernilai. Kekalkan. Betul.